Okey, jom kita tengok panduan rasmi modul AS ni. Macam mana nak skor temuduga korang nanti? Plan ni memang straight dari modul kerjaya rasmi, so confirm boleh bantu korang prepare betul-betul. Kita ada 4 langkah mudah. Ikut je step ni, confirm rasa gementar tu hilang terus. Senang cerita, temuduga ni sesi soal jawab formal je. Satu proses pemadanan yang sangat berstruktur. Majikan cuma nak tengok adakah personaliti korang tu betul-betul ngam dengan dasar dan matlamat agensi diorang. Benda ni bukan untuk cari kerja je tau. Nak sambung belajar, minta beasiswa atau naik pangkat pun relevan. Tengok timeline ni. Persediaan rapi tu bermula dari sebelum, semasa, sampailah ke selepas habis sesi temuduga. Awal-awal lagi korang dah kena kaji pasal syarikat dan paling penting, tolong bersihkan profil media sosial tu. Jangan lupa part pentadbiran, susun sijil elok-elok, print resume siap-siap dan semak lokasi temuduga awal-awal. Bila sampai hari kejadian, wajib letak phone kat mode senyap, bawa fail, banyakkan berdoa dan fokus 100%. Masuk bilik tu ada adabnya. Ketuk pintu, bagi salam dan duduk pelan-pelan. Jangan seret keresi tu. Masa bersembang, jaga eye contact. Cakap dengan intonasi sederhana dan yang penting, tunjukkan keyakinan diri korang. Tolong jangan jual nama VIP atau nampak ego. Sikap humble dan sopan tu yang majikan nak tengok sangat. Pakai baju yang proper, elakkan borak isu politik atau guna bahasa kasar. Tunjukkan sisi profesional korang. Diorang akan tanya macam-macam, contohnya isu semasa. Tujuannya, nak uji tahap pengetahuan dan kestabilan emosi korang secara halus. 8 benda ni je sebenarnya diorang nilai. Dari keyakinan diri sampailah betapa bernasnya idea korang masa menjawab tu. Dah habis interview, tarik nafas. Terus berdoa, belajar dari pengalaman tadi dan reda je dengan keputusannya. Macam kod ni pesan, terima je apa keputusannya. Hati confirm lebih tenang bila kita dah prepare sehabis baik. So, alang-alang korang dah ada pelan lengkap ni, macam mana nak pastikan peluang kerjaya seterusnya jadi milik korang?